Selepas kegagalan mengepung Madinah dalam Perang Khandak, musuh Islam menyangka ancaman telah berakhir. Namun apa yang berlaku selepas itu jauh lebih mengelirukan. Satu perjanjian dimeterai, tanpa pedang, tanpa kemenangan yang jelas, dan buat seketika, umat Islam sendiri tertanya-tanya, adakah ini kemenangan atau satu pengunduran yang memalukan? Selepas Perang Khandak, sesuatu yang besar telah berubah di semenanjung Arab. Gabungan musuh yang datang dengan keyakinan untuk memusnahkan Madinah, akhirnya berundur tanpa kemenangan. Buat pertama kali, Quraisy menyedari satu hakikat yang pahit. Umat Islam tidak lagi boleh dituaskan melalui kekuatan senjata semata-mata. Madinah tidak jatuh, dan kegagalan ini memberi kesan yang jauh lebih besar daripada kekalahan di medan perang. Kabilah-kabilah Arab yang sebelum ini menunggu untuk melihat siapa yang akan tumbang, kini mula berfikir semula. Jika Madinah mampu bertahan menghadapi serangan terbesar Quraisy, maka ia bukan lagi sekadar sebuah komuniti kecil, tetapi satu kuasa yang sedang terbentuk. Ancaman ketenteraan terhadap Madinah mula pudar. Namun permusuhan belum berakhir. Quraisy masih berkuasa di Mekah, dan ketegangan terus membara, meskipun tanpa pertempuran terbuka. Dalam suasana inilah, sejarah mengambil satu arah yang tidak dijangka. Bukan melalui peperangan seterusnya, tetapi melalui satu langkah yang akan menguji kefahaman umat Islam tentang makna sebenar kemenangan. Langkah itu akan membawa mereka ke Hudaibiyah. Dalam suasana inilah, satu keputusan diambil yang mengejutkan ramai pihak. Pada tahun 628 Masihi, Rasulullah memimpin kira-kira 1,400 orang sahabat keluar dari Madinah menuju ke Mekah. Tujuan mereka jelas, bukan untuk berperang, tetapi untuk menunaikan umrah. Rombongan ini tidak membawa kelengkapan perang. Tiada baju besi, tiada panji peperangan. Sebaliknya, mereka berpakaian ihram, membawa haiwan korban dan bergerak sebagai jemaah, bukan tentera. Namun bagi Quraisy, langkah ini bukan satu ibadah. Ia dilihat sebagai satu cabaran. Kemasukan umat Islam ke Mekah, walaupun tanpa senjata, dianggap mengancam maruah dan kuasa mereka. Maka rombongan ini dihalang daripada memasuki kota. Perjalanan yang bermula dengan niat ibadah akhirnya terhenti di satu tempat bernama Hudaibiyah. Di situlah sejarah bakal diuji. Di Hudaibiyah, rundingan bermula. Bukan antara dua pihak yang setara, tetapi antara satu kuasa lama yang masih berpengaruh dan satu kuasa baharu yang sedang bangkit. Quraisy menghantar wakil mereka, Suhail bin Amr, seorang tokoh yang berpengalaman dalam diplomasi dan perundingan. Di hadapannya, Rasulullah memilih jalan damai, walaupun kekuatan umat Islam ketika itu bukan lagi kecil. Perjanjian yang dicadangkan mengejutkan ramai sahabat. Umat Islam tidak dibenarkan memasuki Mekah pada tahun tersebut, walaupun mereka datang tanpa niat berperang. Mereka hanya dibenarkan kembali pada tahun berikutnya, dan itu pun selama 3 hari sahaja, tanpa membawa senjata perang. Syarat lain yang lebih menguji emosi turut dipersetujui. Jika seseorang dari Quraisy melarikan diri ke Madinah, dia wajib dipulangkan. Namun jika seorang Muslim meninggalkan Madinah menuju ke Mekah, Quraisy tidak perlu memulangkannya. Ketika perjanjian ditulis, satu lagi perkara berlaku. Gelaran Rasulullah tidak diterima untuk dicatatkan. Sebaliknya, nama baginda ditulis sebagai Muhammad bin Abdullah. Di sinilah kegelisahan itu terselah. Umar Al-Khattab, salah seorang sahabat terdekat, tampil menyuarakan persoalan yang berlega di hati ramai. Persoalan yang lahir bukan daripada penentangan, tetapi daripada keyakinan yang sedang diuji. Mengapa perlu berlembut, sedangkan musuh gagal menuaskan kita? Mengapa kebenaran kelihatan seolah-olah mengalah? Namun keputusan tetap dimeterai. Bukan kerana kelemahan, tetapi kerana satu keyakinan yang belum dapat dilihat kesannya pada saat itu. Apa yang kelihatan seperti pengunduran, sebenarnya sedang membuka jalan kepada perubahan yang jauh lebih besar. Dan dunia Arab masih belum menyedari bahawa keseimbangan kuasa baru sahaja beralih arah. Selepas perjanjian Hudaibiyah dimeterai, arah perjuangan berubah. Buat pertama kali, umat Islam menikmati tempoh aman tanpa peperangan. Dalam suasana inilah, dakwah berkembang dengan pesat.
Kabilah-kabilah Arab mula mendekati Islam tanpa rasa takut. Perbincangan berlaku secara terbuka. Pedagang membawa mesej Islam merentasi laluan perdagangan. Islam tidak lagi dilihat sebagai komuniti terancam di Madinah. Ia muncul sebagai entiti berdaulat yang dihormati. Apa yang dahulu disangka pengunduran, kini terbukti sebagai langkah strategik. Namun ketenangan ini ada batasnya. Apabila perjanjian dimungkiri, sejarah akan bergerak ke arah seterusnya. Ketenangan itu tidak bertahan lama. Dalam tempoh aman yang dijanjikan oleh perjanjian Hudaibiyah, satu pelanggaran berlaku bukan secara terbuka, tetapi melalui sekutu. Bani Bakar, sekutu Quraisy, melancarkan serangan ke atas Bani Khuza'ah, sekutu umat Islam. Serangan itu berlaku pada waktu malam. Dalam tempoh perjanjian masih berkuat kuasa. Darah ditumpahkan. Dan dengan itu, satu garis telah dilangkaui. Berita ini sampai ke Madinah bukan sebagai khabar angin, tetapi sebagai bukti bahawa perjanjian telah dimusnahkan oleh pihak yang menandatanganinya sendiri. Kesabaran yang selama ini dituntut, kini telah berakhir. Diam tidak lagi menjadi pilihan. Apa yang sebelum ini ditahan demi perdamaian, kini bersedia untuk digerakkan demi keadilan. Dan pada saat itulah, sejarah mula bergerak ke arah yang tidak boleh dipatahkan lagi. Jalan ke Mekah kini terbuka.